Assalamualaikum, selamat petang guys. So hari ini saya nak review kepada anda satu unit kereta yang baru sampai ni, Mercedes-Benz CLA 45S tahun 2022, warna kuning. Special color warna kuning ni memang signature untuk A45S Edition 1. Dan untuk model CLA 45S color warna kuning memang rare, dengan special interior dia warna merah guys. Okay, boleh tengok dia punya buang depan dia, dia punya lining, okay, dia punya tulang-tulang ni memang lawa untuk model CLA 45S warna kuning. Tengok dia punya lampu, ada 3 LED, lepas tu ada DRL, ada bawah ni, depan AMG front grille dekat bahagian depan. Yang ni kereta ni full spec, fully loaded, maksudnya dia ada semua features untuk model kereta ni. Ada 360 kamera, sini dia punya radar system, dia punya sensor, sinilah tempat dia punya sensor, dan ini dia punya logo dia, Mercedes-Benz CLA 45S tahun 2022, AMG front grille. So untuk kereta ni Japan spec, ni dia punya lampu dia. Nampak lampu dia 3 LED, ada DRL, AMG front grille, lepas tu ada semualah. Okey, yang ni ada event dia. Okey. So tayar dia, ini dia punya tayar untuk model ni. Okey. Kereta ni saya buat video ni untuk kita send dekat customer. So dia tengok kereta ni dah LOU. Okay, customer dah beli, dia booking kereta atas kapal lagi. Tayar jenis Michelin, size dia 255/35 ZR19. Okay, size 19. So ini dia punya caliper brake turbo 4matic plus. Color warna kuning memang lawa, memang rare. Dan customer ni dia beli kereta sebelum kereta sampai lagi, dia dah booking. Okay, dia dah booking kereta incoming stock. Kereta dalam proses shipping. Masa dia booking hari tu, kereta ni masih dekat Jepun lagi. Okey, masih dekat yard Jepun sebelum dia transfer pergi ke Malaysia lah. Okey, so customer ni saya bagi gambar Jepun, dia tengok, dia setuju, dia proceed booking dan dia buat loan. Dia submit loan. Loan dah approve, kita tunggu kereta sampai. Okey, turbo 4matic plus. So kereta ni warna kuning dengan mileage rendah tahun 2022. Mileage dia 4000 km sahaja. Okey, 4000 km saja. Nanti kita tunjuk dia punya mileage dan juga nombor chassis. Ini bahagian belakang dia, warna kuning memang lawa, memang color dia naik. Okey, Japan spec, boleh tengok dia punya kuning shining dia. Okey, belakang dia pakai double exhaust, 2 kanan dan 2 kiri. AMG, dia ada AMG sini pun ada AMG, 2 kiri 2 kanan. Okey, so saya buat video ni 2 dalam 1 lah untuk customer ni tengok, dan untuk para audience yang subscribe lah. Okey, ini bahagian lampu dia, bahagian lampu belakang AMG, sebelah tu CLA 45S. Yang ni dia punya bonnet dia, bawah ni dia ada kamera. Bila kita reverse, dia akan buka dia punya kamera. Dan ini adalah cara untuk kita buka dia punya bonnet. Okey, bonnet dia untuk CLA 45S dia ringan, tak perlu power boot pun. Korang just tekan macam ni, dia pun dah naik dah, tak kena pakai energi apa-apa guys. Okey, ruangan bonnet dia, dalam dia sangat luas. Lepas tu dia ada pelbagai kompartmen lah, ada pump kit, ada powder, ada toolkit, ada segala macam item lah. Okey, untuk ini dia punya ruangan kompartmen, boleh masuk luggage 4, 5, 6. So nak tutup hanya satu jari pun dah boleh tutup untuk model ni, dia ringan. Nampak, dia ringan. Okey, sap dia tutup. Okey, untuk model ni CLA 45S ni, dia boleh pakai foot sensor. Ada kunci dekat tangan, just swipe macam ni, dia akan naik dia punya bonnet guys. Okey, dia boleh banyak cara lah untuk buka dia punya bonnet. So yang ni tahun 2022, Mercedes-Benz CLA 45S 4matic plus Japan spec, mileage rendah. So customer ni proceed untuk booking, lepas tu dia submit loan, tunggu kereta sampai. Lebih kurang dalam sebulan lebih ada dia tunggu ni kereta ni sampai. Dan kereta ni yang lawa sebab dia color warna kuning, lepas tu grade lawa, mileage pun rendah. Ni dia punya mileage dia, tuan-tuan boleh tengok. So yang mana nak beli kereta walaupun belum sampai lagi kereta incoming, korang perlu korang rasa yakin lah, sebab yang ni kereta customer pun dia beli masa kereta belum sampai. Ni dia punya mileage dia 4796 km. Kereta ni full spec, fully loaded. Korang boleh tengok dia punya steering dia pakai AMG, ada gear knob sebelah sini. Dia ada tukar dynamic mode, manual setting, so multi function steering. Dia ada ambient light, dia ada HUD, dia ada Burmester sound system, dia ada 360 kamera. Dan yang paling penting, full spec, fully loaded, dia ada semua ni guys. Okay, dia ada AMG Valvetronic, AMG suspension, traction control dan manual setting. Untuk kereta ni dah cukup lengkap, dah tak ada dah kereta yang high spec lagi daripada model ni dah. Okay,
So dia ada 5 benda tadi yang saya bagi tahu, ambient light, HUD, 360 kamera dan juga bucket seat. So dia pakai bucket seat. Okey, atas ni ada sunroof. Ni bahagian atas ada sunroof. So ini ruangan kompartmen dalam dia. Nampak dia punya interior kemas, bersih. Dan ni grade 5A, 4.5A. Okey, so ni nampak dia punya dalam dia. Handsome. Okey. So thank you for your trust and support. Okay, boleh tengok bahagian interior dia. Kita nak review untuk customer. Yang ni carpet original daripada AMG. Sebab dia dapat carpet original dan dia pakai Burmester sound system. Ada heater, ada sejuk, ada memory seat dan sebagainya lah. Okay, ni dia punya frameless design. Ada shadow light lagi dekat bahagian bawah tu. So ini dia punya door trim dia. Ini nombor chassis dia, okay. So ini untuk rujukan tuan, ini dia punya nombor chassis. Okay, mileage dah settle. Jom tengok bahagian belakang dia. Belakang pun dia pakai frameless juga. Ini bahagian belakang dia, bucket seat, atas sunroof. Okey, depan ada dashcam. Depan ada dashcam. Ini bahagian belakang dia. Okey, kalau tengok belakang ni memang like new sebiji. Okey. Ini ruangan belakang dia, carpet original AMG. So ini ruangan belakang dia. Okey, nampak. So sangat lawa untuk model ni, kereta ni, unit ni. So yang mana nak cari kereta model Mercedes-Benz CLA 45S, boleh contact Din, boleh datang ke showroom, boleh buy appointment. Ni satu unit dan satu lagi yang ready stock warna hitam. Yang ni tahun 2020 CLA 45S warna hitam pun kita ada stock. Yang mana berminat nanti boleh contact Din, tekan link dekat bawah. Kita ada 5 ke 7 unit yang ready stock dan 8 unit yang akan sampai lagi lah. Okey, 8 unit tu kereta yang tengah proses shipping. So, mana nak cari CLA 45S, boleh tekan link dekat bawah. Jumpa anda di showroom. Assalamualaikum, bye bye.